Okay kan, aku nak share kepada kamu resepi sup ayam yang tinggi protein ni. Baik, bagus untuk yang nak kurus dan nak big muscle insyaAllah. Sedap pun sedap. Bismillah. Okay, okay, mula-mula aku masukkan bawang merah and then bawang putih. Yang ni aku tak minyak langsung dah naik bawang tu, masukkan air dan masukkan rempah sup. Ya, okay, dan kucau-kucau. Nampak pekat sikit tu, aku masukkan isi ayam pula. Aku ambil bahagian isi saja. Yang ni tinggi protein, baik untuk fat loss dan big muscle. Dan masukkan air lagi. Dah banyak air tu, masukkan ubi pula. Ubi ni fiber. Dan masukkan cube pati lembu untuk ayam. And then masukkan cukup rasa garam. Dan aku masukkanlah carrot. Kalau nak pedas tak cili lah. Dan aku masukkan telur. Protein lagi. Memang tinggi protein sup ni. Aku suka pedas, jadi aku masukkan cili padi. Dan masukkan tomato. Kucah-kucah. Siap. Memang sedap. InsyaAllah kalau awak mesti istiqamah makan sup macam ni. Satunya tak ada minyak dan sedap.